kita nak beli rumah yang selalu buat masalah tu, dia raya ni. Mana dia ni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 20 Mei 2026. Sekarang 6.15 pagi. Hari kita keluar awal sikit. Macam hari juga kita keluar awal. Pagi ni 20 darjah Celsius. Apa mulut sikit. Lepas makan tadi sarapan dengan nestem je. Nestem dan biskut wafer. Oh, sini bahaya sini ni. U-turn. Macam mana U-turn kat Caban ni? Waktu panjang lah pagi ni. Tapi ke arah kiri nampak tak banyak kereta lagi. Harapnya apa tu tak je sangat lah pagi ni. Okey, apa pun macam biasa pagi-pagi boleh nak lancar ni kita selesai dulu. Boleh selesai sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu ni. Ketuk. Ini untuk jantung. Okey, gerak kita. Ni matahari dah apa tu? Naik baru lepas bukit sikit tu nampak. Sekejap lagi nak silau. Ni nak silau ni ada pokok depan kata. Matahari nak silau sudah. Matahari naik. Kalau letak buat awan sikit-sikit bagi ni cerah cuaca. Kalau tak lagi silau ni sebab ada awan sikit. Okey lah. Nak singgah. Sekejap lagi nak singgah dekat Petron si Minyak dulu. Okey. Sejaknya kerak. Okey, positifkan diri anda. Jangan negatifkan pagi-pagi. Jangan bangun apa tu temu fikir-fikir. Ada benda yang semalam yang lepas-lepas tu abaikan. Benda-benda negatif tu abaikan. Fikir hari ni. Okey. Kita nak kerja apa hari ni, buat apa hari ni. Okey. Tapi sebenarnya kena fikir juga. Kalau yang tak selesai, kerja tak selesai, kena selesai juga. Kan? Tapi kalau apa-apa yang boleh elakkan sajalah. Jangan fikir kalau orang sampai apa tu kita pun nak buat kerja pun sekabut kepala. Orang lain pun adalah dia, pandai-pandai lah dia. Fikir sendiri, dia dah tua. Dia fikir kita dan family kita. Okay? Peace. Baru berapa minit saya cakap tadi matahari dapat separuh, dia naik rada pun dapat limpas bukit betul. Ni dah full lah. Silau lah. Silau mata saya ni. Muka lagi ni. Nak mengamelak. Tutup ni pun. Tutup ni. Tak guna ni. Silau lah. Kejap lah. Masa berjalan pantas tu. Berapa minit lah. Matahari dah lepas tu. Silau lah. Ini pun lepas U-turn lagi ni. Slow kat. Panjang pula ni. Berbaris nak U-turn ni. Ya, selamat pagi. 9.30 sudah. Kita baru keluar daripada DC Colombo ni. Hari ni patut pukul 9 lagi saya keluar tadi. Tapi sebab tunggu barang daripada sandakan tadi. Tadi ada dua kemarin awalnya ada 2 keping je surat daripada untuk TLDN. Sekarang baru sampai tadi daripada sandakan. Minta baunya. Bau banyak. Adalah 4-5 keping je. Boleh lah surat. Ada 1 kotak untuk kawan selam. Kalau tak ya. Tak banyak dia sekarang ni. Panas sudah ni. 38. Ya betul 38. Patutlah pedih rasanya. Tunggu dia turun sikit. Tadi duduk kereta duduk tengah panas tadi. Berasap ni panas. Kita lagi hantar ke ni dulu. Tunas dengan SK662. Sifat ni tak ada dah jalan awal dia paksa dia barang tadi. Sedapnya krok-krok. Semoga hari ni tak ada masalah. Tapi ini ada satu yang kalau mengata ni
memang saya tak berapa dah kalau korang ada sampai yang senior seko tu. Selalu masalah tu. Suka mengorder joy buyer ni. Tapi bila call tak dapat. Call tak ada. Lepas tu call duduk jauh. Lepas tu tak nak bayar apa semua. Susah. Suruh ikut time dia. Susah lah. Nak ikut time dia. Ambil sendiri lah kata. Kadang-kadang suruh tunggu. Dia duduk penampang, kita duduk kolam mengadah sana suruh tunggu. Kepala otak dia. Berapa kilometer tu berapa jam aku nak tunggu. Ada kai lah. Dia kata tak payah kalau tak dapat tunggu. You hantar balik lah. Kami sendiri lah. Suruh tunggu jam-jam. Apa bodoh ni. Astaghfirullah. Ni nak kadang-kadang bila ni kan. Tak boleh kontrol nak cakap kan. Nak mencarut lah. Ngutuk lah. Itulah. Tapi sebab tu lah bila orang buat gitu kan. Memang bodoh lah. Ada akai lah. Okay lah. Ya sekarang 10.04 kita ke baru sampai kat King Feeder Sulaman ni. Ada 2 barang di King Feeder Sulaman. Lepas tu di Wan Sulaman Platinum Tower dengan Cocofilis. Conocofilis. Okay, semua barang biasa. Lepas tu kita terus ke Kuala Menggata. Ada belakang ni, belakang saya ni. Ada satu kotak mailbox besar daripada Pekeso hantar sana. Okay. Ui, panas sudah ni. Dah turun tadi. Berapa ni? 34 dah. Pasal tadi kereta tak ada apa. Duduk tengah panas tak saya ikon. Tapi saya dah buka lah tingkat ni. Panas juga lah. Buka sikit. Supaya dah ada keluar. Tapi panas juga lah. Ni dah pasal ikon dia okey sikit lah. 34 tu dah. Oh dah. Pedih tu. Okey, lorong 6 pula. Ya, sekarang jam 10.21 pagi. Kita baru sampai kat Taman Kuala Menggata ni. Ada lagi ni yang dorong 4 Mansway dia ni. Kita memang selalu tak dapat ni. Sekali baru saya dapat tu jumpa dia. Call tak angkat. Apa tu ni memang joy buyer ni. Sudah semua ni di COD apa semua ni. Memang joy buyer. Dia tak ada call tak angkat apa semua. Kita pergi rumah dia pun kadang-kadang panggil tak ada. Rumah macam buka. Nampak buka pintu tapi gerai tutup. Dia kunci. Tapi panggil pun tak ada. Assalamualaikum. Telefon ni. Atau apa pula ni? Ajak kena dua. Hello. Salam. Belum masuk lagi. Tak tahu apa lagi bukit ni. Sekejap lagi. Ni baru sapa di taman ni. Sekejap lagi nak pergi dalam bukit ni. Buka UiTM je. Dia tu ada buka-bukit sana tu. Biasalah. Sana tu line tak apa-apa. Ni nak pergi atas satu ni ada kotak paper besar lagi ni. Kotak paper ni ada 3 yang sini ni. Kotak paper yang bantuan Perkesu punya tu. Ada soal rumah sini di COD tapi memang mangkuk ayung tu joy buyer. Sekali lah boleh. Kalau orang lain ke tak di menurut tu tak ada duit lah. Lepas tu duduk jauh lah. Suruh tunggu. Bengok. Duduk jauh tu mau suruh tunggu. Gila kata. Mana suruh rumah lagi ni aku nak pergi ni. Adik nanti dah nak tahu lagi sekejap. Tukar bagi sekejap. Okay. Kita nak pergi rumah yang selalu buat masalah tu. Joy buyer ni. Mana dia ni? Mana rumah dia hujung sana. Ada tak orang dia? Selalu tak ada ni. Membesarkan betul lah. Ini apa tu? Posto. Ada orang ni. Jadi pun tak mengangkat. Betul lah. Ini masalah betul lah. Si fail je lah.